ada perhitungan hari akhirat, yaumul hisab, kan? Hari yang mana semua amalan kita akan dihitung, tapi duk himpun harta juga. Ramai kan? Duk kumpul-kumpul duit kan. Tambah yang suka tengok kat akaun tu bertambah angka, bertambah lagi, tambah kan. Macam tak ingat kita ni nak mati. Duk simpan duit tu. Nak infak, nanti habislah duit kita. Kan? Kita tak mau infak langsung, duk kumpul-kumpul duit. Tu heran tu. Tahu nanti akan dihisap kita, harta kita tu akan dihisap, tapi duk himpun juga duit. Pasal apa? Siapa yang rasa tengah duk buat tu, tanya balik diri sendiri. Nanti Allah tanya aku pasal harta, aku nak jawab apa? Tapi nanti dia ada tau, kita fikir apa. Tapi kan, kita kan tak tahu lagi mati bila. Cuba kalau kita mati 50 tahun lagi, nak hidup kan? Tekan mula fikir tu. Kan? Takkan nak minta sedekah kan? Biarlah kita ada duit ni. Hati nak kena belajar macam mana nak kendalikan tu harta kita tu.